wabarakatuh. Kami dari Persatuan Uniform Pengakap ingin menunjukkan 4 jenis ikatan simpulan. Ikatan pertama, ikatan simpul manuk. Ikatan simpul manuk ialah untuk mengikat tali pada tiang, kayu balak atau benda yang permukaannya licin. Ia menjadi permulaan dan penamat. Ia biasanya digunakan untuk mengikat tali kemah atau tali sampan. Kelebihannya ialah tidak mudah terurai apabila ditarik. Siap. Ayuh. Ikatan yang kedua pula ialah ikatan dua silang kayu balak. Ikatan silang dua kayu balak digunakan untuk menyambung dua batang kayu yang bersilang supaya rapat dan tidak bergerak-gerak. Ia juga digunakan untuk membina rangka atap condong, pagar sementara atau struktur sokongan darurat. Siap. Ayuh. Ikatan yang ketiga pula ialah ikatan dua simpul. Ikatan dua simpul berfungsi untuk mengikat tali pada tiang pokok atau kayu dengan sangat kokoh. Ia sesuai untuk beban berat. Ia ialah penamat ikatan. Ia berfungsi mengikat tali kemah, berbasak, menambat bot dan menggantung barang berat. Siap. Ayuh. Yang terakhir ialah ikatan lili balak. Ia berfungsi untuk mengikat tali pada balak kayu besar atau objek silinder supaya tidak luntur walaupun permukaannya licin. Ia juga sesuai untuk menarik, menyeret dan mengangkat kayu. Ia juga sesuai untuk membina struktur seperti rakit. Semakin kuat tarikannya, semakin ketat ikatannya. Siap. Sekian, terima kasih.